Awat. Muka je tak puas hati je. Muaz. 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 Awat. Awat. Muka je tak puas hati je. Awat. Ha? Dah 2 jam dah bangun. Baby mana boleh bangun lama-lama? Baby kan tidur banyak. Orang kata nanti overtired. Overtired. Ibu tengok tak tired-tired pun. Semang apa? Kecil-kecil pun pandai semang dah ke? Nak semang apa lagi daripada tadi lagi? Takkan sebab cucuk semalam tak habis-habis lagi merajuk manja kita tu? Cukup-cukup lah. Berapa lama langsung? Berapa lama langsung nak manja-manja ni? Dah 2 jam dah. Baby kan tidur banyak-banyak. Awat. Nak cakap apa lagi? Bila nak tidur ni? Berapa kali bedong? Berapa kali buka? Berapa kali bedong? Berapa kali buka dah ni? Minum susu tu dah tak tahu berapa banyak keluar dah. Apa tak puas hati lagi? Apa tak puas hati lagi? Nak cakap apa? Kecil-kecil tak suka dah ibu boleh tiang? Kecil-kecil pun nak tunjuk dah panggil. Tak suka ibu boleh tiang? Tu macam nak menjawab je tu. Kecil-kecil dia nak pandai jawab dah tu. Jangan. Jangan. Ibu boleh tiang pun dengar je. Dengar je. Mana boleh melawan? Apa lagi? Muaz. Muaz. Kita tu baru 2 bulan. Baru je ambil cucu. Baru 2 bulan kita tu. Apa? Apa yang tak puas hati? Minum susu tak lawak bagi dah. Bedung buka. Tak tidur juga. Anak ibu nombor 5 tau. Bukan anak ibu nombor 1. Nombor 5. Pandai dah kita tu. Kuat menyembang ke kuat melawan ni? Kuat menyembang ke kuat melawan ni? Muaz? Pandai dah. Ibu. Pandai dah. Boleh tahan ni anak ibu ni. Siapa nak tengok video Muaz sampai habis ni? Ibu je lah yang tengok video Muaz ni sampai habis. Orang lain tak tengok tau sampai 4 minit 5 minit ni. Lagi kita menyembang, lagi kita beletiak, lagi banyak menjawab ni. Siapa tu? Siapa dia tu? Kakak dengan abang baru balik. Ayah baru balik. Padam muka. Biarlah pukul ni.